Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adha bin Syafi'i, Ketua Kumpulan Inovasi ini dari SK Sungai Kecil Pulau Pinang. Bersama-sama rakan-rakan saya, kami dengan bangganya ingin berkongsi sebuah inovasi pendidikan digital yang telah kami bangunkan, iaitu Al-Wasimat Digital, meningkatkan penguasaan bacaan surah Al-Fatihah murid melalui modul interaktif tajwid digital. Surah Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Namun, ramai murid masih menghadapi masalah dari segi makhraj, dari segi sebutan mat dan juga cara nak waqaf, iaitu cara nak memberhentikan bacaan. Isu ini bukan sahaja mengganggu kualiti bacaan mereka, malah menjejaskan keyakinan diri untuk membaca Al-Quran secara lantang dan betul. Objektif inovasi. Kami membangunkan Al-Wasimat Digital untuk yang pertama, memperbaiki kualiti bacaan Al-Fatihah. Yang kedua, menggalakkan minat murid terhadap bacaan Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan motivasi murid. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi pendidikan digital dalam PDP Pendidikan Islam. Sekarang mari kita lihat apakah kandungan dan ciri modul ini. Apabila murid ataupun pengguna klik pautan utama Al-Wasimat Digital, mereka akan dibawa ke satu paparan interaktif yang memaparkan 6 elemen utama inovasi ini. Paparan ini mesra pengguna dan boleh diakses melalui telefon bimbit ataupun komputer. 6 elemen utama modul ini merangkumi yang pertama, bahan pembentangan, iaitu untuk rujukan guru dan juga sesi promosi inovasi. Yang kedua, modul Al-Wasimat Digital berbentuk e-book interaktif yang menjadi panduan utama ketiga PDPC. Yang ketiga, banting inovasi, visual ringkas untuk pameran dan pertandingan. Yang keempat, kad ujian, iaitu alat pentaksiran mesra guru dan ibu bapa. Yang kelima, bimbingan video, iaitu rakaman dari qori dengan sebutan jelas dan tajuk yang betul untuk panduan pengguna. Yang keenam, rakaman grup Telegram yang kita wujudkan untuk murid menghantar bacaan mereka untuk maklum balas. Kesemua elemen-elemen ini dapat diakses melalui satu paparan utama yang direka bentuk mesra pengguna, menarik dan mudah digunakan dalam telefon pintar. Pelaksanaan PDP, kami menggunakan pendekatan flipped classroom yang menggabungkan pembelajaran sendiri dan bimbingan berfasa. Pelaksanaan PDP ini dijalankan dalam 3 peringkat utama. Pertama, sebelum kelas pra-PDP, murid diberikan akses kepada modul digital dan video panduan melalui kod QR. Mereka menonton dan mendengar bacaan surah Al-Fatihah yang dipersembahkan oleh qari terpilih. Ini membolehkan murid mengenal pasti makhraj dan mat secara berulang-ulang mengikut keselesaan masing-masing. Kedua, semasa kelas, guru memulakan sesi dengan aktiviti pengetahuan sedia ada diikuti dengan sesi tasmik sama ada secara individu atau berkumpulan. Murid dibimbing menggunakan rubrik penilaian Al-Wasimat yang menilai aspek alif lam, waqaf dan wasal, sifat dan makhraj, huruf serta mat. Guru memberi maklum balas secara langsung dan murid membetulkan bacaan secara berperingkat. Ketiga, selepas kelas pasca PDP, murid merakan bacaan mereka dan menghantarnya ke Telegram kelas. Guru kemudian memberi maklum balas peribadi melalui nota suara atau video ringkas. Proses ini membolehkan guru memantau perkembangan setiap murid secara fleksibel dan berkesan, malah membuka ruang komunikasi pembelajaran bersama-sama ibu bapa di rumah. Pendekatan ini bukan sahaja menjadikan PDP lebih menyeronokkan dan berpusatkan murid, tetapi juga memberi keyakinan dan kefahaman tajwid secara konsisten dan berterusan. Keberkesanan berdasarkan data kajian ke atas 88 murid tahun 4 hingga 6 menunjukkan peningkatan ketara hasil pelaksanaan Al-Wasimat Digital selama 3 bulan. Cemerlang dari 19.3% ke 52.3%, sederhana dari 40.9% ke 47.7%, lemah dari 39.8% turun ke 0%. Dapatan ini diperolehi melalui kajian ujian pra dan pasca yang menggunakan rubrik penilaian Al-Wasimat, merangkumi aspek makhraj huruf, bacaan mat, waqaf dan wasal serta kelancaran bacaan. Selain itu, sesi tasmik berkala dan penggunaan rakaman Telegram
membolehkan guru memberi maklum balas yang lebih tertumpu dan bersifat pemulihan. Tambahan pula, beberapa murid yang dibimbing melalui pendekatan ini telah berjaya mewakili sekolah dalam pertandingan tilawah dan hafazan peringkat daerah dan negeri. Antaranya, Nurul Fadwa Fasihah telah mendapat naib johan dalam tilawah Al-Quran. Muhammad Lut bin Muhammad Syahrizal telah mendapat tempat ketiga tilawah Al-Quran dan muncul dalam rancangan TV Bismillah TV1. An-Nur Aminah binti Muhammad Rizal tempat ketiga dalam tilawah Al-Quran. Muhammad Iman Haikal bin Muhammad Zafran Arif tempat kelima dalam hafazan Al-Quran. Dengan pendekatan interaktif dan teknologi yang inklusif, Al-Wasimat Digital bukan sahaja membina kemahiran bacaan tetapi membina keyakinan diri dan kecintaan terhadap Al-Quran. Impak dan perluasan inovasi ini telah dikongsi dan mendapat pengiktirafan di pelbagai peringkat. Antaranya, yang pertama, pertandingan dan seminar inovasi di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa seperti Pedatek, IIEF dan Anugerah Al-Quran di Hatiku. Kedua, perkongsian secara langsung melalui siaran YouTube Live bersama Edufinser memperluaskan capaian kepada ribuan guru dan ibu bapa seluruh negara. Ketiga, komuniti mu'alaf dan saudara baharu melalui program seperti Sinar Aidilfitri, Al-Wasimat menyantuni saudara baharu yang membimbing mereka mengenali bacaan asas Al-Quran. Yang keempat, majlis rasmi sekolah dan program khatam Al-Quran yang memperkenalkan modul ini kepada ibu bapa secara praktikal. Inovasi ini bukan sahaja memberi manfaat kepada murid sekolah rendah, malah dapat dimanfaatkan oleh pelbagai lapisan masyarakat termasuk pendidik, ibu bapa, mu'alaf serta komuniti luar bandar yang kurang akses kepada pembelajaran berkualiti. Kos kelestarian dan nilai komersial, kos pembangunan sifar. Kami gunakan Canva, Google Drive dan Telegram. Ia mesra alam dan boleh diguna semula bertahun-tahun. Kami merancang mendaftarkan inovasi ini dengan MyIPO dan menerbitkannya dengan ISBN. Sebagai tambahan, inovasi ini menyokong beberapa matlamat pembangunan lestari SDG seperti SDG 4, pendidikan berkualiti, memberi akses pembelajaran tajwid yang inklusif dan berkesan kepada semua murid. SDG 10, mengurangkan ketidaksamaan, menyediakan peluang pembelajaran setara termasuk kepada murid PPKI dan komuniti mu'alaf. Dengan semangat kolaboratif, kami percaya Al-Wasimat Digital mampu menjadi pemancing kepada transformasi PDP pendidikan Islam yang lebih dinamik, inklusif dan sejajar dengan era digital. Inilah sumbangan kecil kami demi melahirkan generasi celik Al-Quran yang yakin, fasih dan berakhlak. Sekian, terima kasih atas sokongan dan perhatian semua.